Okey, ini adalah pisang tanduk yang kita baru harvest. Nak kenal pokok pisang ataupun buah pisang yang dah masak? Jom kita belajar cara dia macam mana. Let's go. Ni ada banyak lah. Ni ada pokok pisang kat kebun aku ni. Yang ni belum lagi keluar jantung. Okey, yang tu pun belum, yang tu belum. Tapi yang ni dah nak buah dah ada. Nampak tu buah tu. Tapi hari ni aku nak tunjukkan macam mana kita nak kenal apa ni pokok ataupun buah pisang yang memang dah masak. Okey, pertama sekali kita boleh tengok pada dia punya daun dia. Okey. Daun dia sekurang-kurangnya ada 3 daun yang masih elok. Daun buruk tu dia ada 1, 2 je. Yang elok lagi 1, 2, 3. So sesuai untuk kita harvest dan dapatkan buah dia lah. Ini pun panas sikit, musim panas ni dia dah merekah, dah pecah. Satu kilas je. So inilah dah pecah dah buah dia. Dah masak. Oh, berat ni. Berapa kg ni? Hampir 15 hingga 18 kg kot. Berat. Okey, ni adalah pisang tanduk yang kita baru harvest. So pisang tanduk ni sesuai untuk dibuat keripik lah. Kita buat keripik, bagi garing-garing. Lepas tu kita boleh makan lah ataupun jual lah. Tapi buat masa ni kita buat sendiri dan kita makan sendiri dululah. Menyengit oh.